salam sejahtera dan selamat datang kepada Timbalan Menteri Pendidikan YB Wong Kah-Wah. Selamat datang ke Kolej Tingkatan 6. So, kan Tuan memandangkan Tuan datang hari ini untuk merasmikan dataran cendekiawan ini. Apa harapan Tuan terhadap dataran cendekiawan ini yang telah dinaik taraf dan diperbaharui? Sememangnya pada tahun lepas apabila saya menerima makluman daripada wadiku berkenaan dengan keperluan untuk menaik taraf membaik pulih dataran ini, maka pegawai saya sudah turun dan juga mengenal pasti keperluan. Dan kita nampak bahawa kerja-kerja membaik pulihan dilaksanakan dengan baik. Ada sedikit sebanyak lagi kena kita diperbaiki lagi. Dan kita berharap dataran ini dapat dimanfaatkan oleh murid-murid belajar-belajar. Dan apa yang penting juga, kita nampak ada gelanggang bola jaring, bola tampar, bola keranjang, sepak takraw. Dan kesemua ini saya berharap dapat memberikan satu tempat bagi belajar-belajar untuk menggunakan dan juga untuk memastikan prestasi sukan masing-masing dipertingkatkan juga. So, soalan yang terakhir, saya nak tanya, pada pendapat Tuan sendiri, adakah co-curriculum ini sangat penting bagi pelajar, terutamanya pra-universiti untuk ke universiti? Ya, sememangnya kita ada polisi 90% akademik dan 10% co-curriculum. Dan bagi tingkatan 6 ni pun sama, prinsip yang sama kita apply, kita gunakan. Dan sememangnya inilah peluang kita untuk memperhebatkan diri, menonjolkan kehebatan kita di luar daripada bilik darjah dan juga dalam bidang co-curriculum. Dan kita berharap apabila kita dapat memperolehi satu markah yang tinggi dalam bidang co-curriculum, maka dari situlah kita bukan sahaja mempertingkatkan mempertingkatkan usaha kita untuk masuk ke universiti, tetapi pada masa yang sama juga satu platform untuk tingkatkan kehebatan diri. Okey, so itu saja soalan daripada saya. Terima kasih kerana sudah diluangkan masa untuk interview bersama saya. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number